Individu berusia 21 hingga 30 tahun adalah kumpulan mangsa tertinggi jenayah telekomunikasi bagi tempoh Januari hingga November tahun ini dengan 8,789 kes direkodkan. Statistik yang dikongsi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman di Facebook pada 21 Disember menunjukkan 28,698 kes jenayah telekomunikasi dilaporkan dalam tempoh berkenaan dengan jumlah kerugian mencecah RM715 juta. Berdasarkan analisis mengikut pecahan umur, kumpulan berusia 21 hingga 30 tahun mencatatkan jumlah mangsa tertinggi jenayah telekomunikasi dengan 8,789 kes. Selain itu, mangsa dalam kalangan individu berumur 51 hingga 60 tahun pula merekodkan 3,382 kes, manakala golongan berusia 60 tahun ke atas mencatat 2,763 kes. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan sebarang bentuk penipuan.